Okey guys, Assalamualaikum. Halaman. Okey guys, ini kita punya kebun. Kebun. Garden di atas. Brenda. Okey guys, ini dah lama kita tak update kan, dari selepas arwah adik saya meninggal, saya tak update. So hari ni kita update balik guys. Alamak. Okay guys, ini pokok, entahlah pokok apa. Pokok ni dia tak boleh kena cahaya panas direct lah guys. Dia terbakar. Tapi dalam keadaan terbakar tu, dia tumbuh baru, pucuk-pucuk. Dia recovery lah. Kena letak tempat yang ada bumbung lah. Macam tu guys. Ni pokok blueberry guys. Tak berbuah-buah lagi guys. Dah setahun dah guys. Dah setahun dah guys. Alhamdulillah lah. Yang ni yalah tempat sejuk punya guys. Kita cuba tumbuh dia sampai berbuah lah. Lama. Okay, ini kita punya keladi lah guys. Okay, nampak hitam kan? Hari tu dia macam pudar-pudar macam ni. Dah hitam guys. Kita letak baja floria guys. Lama. Jadi cantik lah. Dia punya colour akan naik lah. Ini kita punya keladi. Apa ni? Ada pucuk tu. Kita punya keladi hitam. Sebab sekarang pokok-pokok kita ni diserang kulat-kulat putih guys. Bila kulat putih, baik kita potong terus, buang. Bakar. Dia macam COVID jugalah guys. Ni keladi apa ni? Keladi Mickey Mouse guys. Pari Mickey Mouse pula, pari. Anak dia ada 3 ni guys. 1, 2, 3. Ini keladi macam coloreng hitam tu, tapi yang ni putih guys. Ni pun kena jakitan semua ni guys. Okay, yang ni keladi yang besar tu lah guys. Dah besar ni guys yang ni. Okay, ni rosemary guys. Alamak, apa benda yang melekat ni? Rosemary guys. Yang ni kita buat sistem botol air lah. Tu guys. Botol air, lepas tu letak benang. Dia akan menitik lah masuk. Sebab cuaca sekarang cuaca agak panas lah. Pukul 7, pukul 6.30 pun dah terang guys. Alamak. Yang ni pokok getah lah. Ini kita punya apa? Allah, buruk Kenapa ni? Kita punya apa ni, orkid yang besar tu kan guys. Kita tak tukar lagi pasu dia. Orang kata selepas dia habis bunga, kena tukar lah dia punya pasu dia, bersihkan akar dia apa semua, supaya dia akan naik bunga yang baru lah. Tapi jenis yang besar, daun besar ni, orkid daun besar ni, dia setahun sekali guys berbunga guys. Ya kot. Kitaran bunga dia. Ini apa? Ulam ni, ulam. Tak tahulah, lupa nama dia. Alamak. Ini apa? Hemodiat. Apa benda dah. Yang ni kita beli anak ni guys. Dan ni pun dah tumbuh anak. Ni. Orang kata dia kena pakai sabut kelapa kan. Sebenarnya kita ada yang kita pakai sabut kelapa, ada yang kita pakai tanah. Nanti kita tunjuk yang kita pakai tanah. Okey je guys. Cuma yelah, sebab sabut kelapa kan murah kan. Yang tu orang suruh pakai sabut kelapa tu. Okey, yang ni kita buat hidroponik guys. Semua ni hidroponik guys. Tak ada masalah guys tu. Sabut kelapa hidroponik, tak payah siram guys. Sebulan dia boleh tahan guys. Lepas ini ni apa? Anak kelapa sawit rasanya, bukan anak kurma ni. Okey. Ni apa? Kari memang untuk masak punya lah, bukan kari yang biasalah.
Alamak. Okey, kita tengok yang atas-atas ni dululah. Yang ni yang mundiat juga ni. Yang ni pokok bunga ni. Kita tanam balik, semai balik anak dia. Nanti dia besar, dia keluar bunga banyak warna ungu. Okey, yang ni pokok nanas merah. Ni pokok nanas oren. Ada satu lagi pokok nanas hijau, kita tak letak sini. Yang ni kita pakai tanah guys. Mundiat juga ni guys. Kita pakai tanah. Kita tengok tu. Dah tumbuh anak lah tu. Ni kecil lagi ni guys. Anak kita beli kita beli RM6 guys. Dekat kedai, dekat Jetih lah. Jetih Terengganu, RM6. Anak keluar pula anak. Keluar anak. Tak apalah. Okay, ni kaktus ni dah besar dah. Alamak, patah. Kaktus ni dia macam lidah buaya macam tu lah, tapi dia keras. Ni kaktus juga. Kaktus ni kita pun pakai apa tu, hidroponik. Kebanyakan dekat sini hidroponik lah. Yang ni kaktus pakai hidroponik juga. Okey je guys. Ni anak dia dah besar dah. Yang ni anak ni sebenarnya ni. Ibu dia saya bagi mak saya. Okey ni. Ni kategori apa? Keladi juga ni guys. Alamak. Ni lemon pudina lemon. Banyak ni anak-anak dia kita semai. Nanti kita tunjuk bapak dia. Ni semua kat sini kita buat hidroponik guys. Hidroponik semua ni. Yang ni tak lah. Ni hidroponik. Semua kat sini hidroponik. Ni tak, sebab ni kita semai. So kita semai, kita tak buat hidroponik guys. Ni semai juga ni. Ni pokok apa? Pokok tu. Pokok periuk kera yang besar guys. Kita pecah-pecahkan dia, kita semai balik lah. Banyak guys. Ni 1, 2. Ada banyak. Okey, yang ni kita pecah-pecahkan daripada yang ni bapak dia. Contoh kan. Sentiasa kecil sebab kita bela dalam pasu kecil. Jadi sentiasa kecil lah. Kita tak suka dia jadi besar. Ni anak dia. Ni tak tahu anak apa. Nanti kita tengok. Ni anak. Ni pudina biasalah. Yang makan buah-buah dalam teh tu. Ni anak. Ni ada 2 pokok ni. Ni anak apa? Periuk kera. Ni anak keladi ni. Kita semai dua-dua sebab dia kecil. Yang ni pokok cincau hitam. Yang orang buat cincau tu lah, warna hitam tu. Pokok dia kita ada semai juga. Yang ni yang dah semai ni. Kita potong dari keratan batang guys. Kita potong dari keratan batang lah. Yang ni pokok hiasan ni. Besar pokok ni. Lepas tu yang ni warna hitam ni guys. Alamak, yang ni kita buat dari keratan daun guys. Selamat terjadilah sebab pokok ni senang nak buat sebab dia ada ubi dalam tu. Alamak. Tu. Ni semua anak-anak pokok lah yang kita semai dari keratan batang. Ni pun dari kita cabut tu termasuk je. Ni pun sama mak. Ni pun sama. Ni apa? Ini basah lagi. Kaktus lah, spesies kaktus. Okey guys. Jom kita pergi sebelah sini pula guys. Ni mak dia guys. Yang macam nanas tadi kita pacak. Mana anak dia tadi? Anak dia. Ni. Ni anak dia. Ni mak dia. Yang ada bunga dia naik atas macam tu kan. Dia keluar banyak dekat sini, kita cabut je lah. Ni ada banyak ni, ada 1, 2, 3. Kita cabut je lah.
Cabut je. Jangan takut dia mati, cabut je. Ni pokok daun bintik-bintik. Ni hidroponik juga guys. Okey, ni rose. Orang kata rose tak boleh buat hidroponik kan. Tu. Ini dah kitaran berapa kali dah berbunga guys. Ni ada keluar bunga lagi ni. Keluar bunga baru. Bunga baru. Ni bunga baru. So kita tengah buat tut lah. Tut 1, 2, 3. Sebab kita buat tut ni sebab dia dah besar. So kita buat tut lah. Ni hidroponik guys. Tu. Air. Ni. Pasu. Ni pun yang ni tak. Bukan hidroponik. Tapi hidroponik jugalah kita buat titisan ni fitigasi orang panggil kan. Air nitis. Okey, ni hidroponik bunga raja guys. Semua hidroponik guys. Sebab kita tak ada masa lah nak siram 2 kali sehari kan. Kita kerja, kadang-kadang tak balik rumah. Jadi kita buat hidroponik lah semua. Ni lemon, pudina lemon. Ni mak dia lah, bapak dia. Kita potong, lepas tu cucuk je, potong cucuk. Nanti dia senang je, pokok ni memang senang lah nak biak. Pokok ni memang senang, dia cepat tumbuh akar. Ni pokok bunga Jepun. Hidroponik gak guys. Tu. Berat ni. Air dah serap naik atas. Berat. Ni pokok pokok periuk kera guys. Halamak. Aduh, susah nak sebut lah. Periuk kera ni banyak sikit lah. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pokok. Ni bunga teh ayam. Macam-macam lah ada kat sini. Ni pokok sama jugalah macam tadi. Ni pokok orkid. Orkid ni orkid yang mahal ni semua ni. Ni warna ungu, yang ni warna biru tak silap, yang ni merah tak silap. Tapi ni semua spesies lain-lain. Ni spesies kecil sikit daun dia. Ni spesies besar sikit ni. Daun dia. Yang ni spesies macam ni daun dia. Macam liar sikit lah. Ni semua hidroponik guys. Ni botol ni ada air guys. Yang ni semua semai melalui batang lah, kerata batang. Ni ibu kepada cincau hitam lah. Ni kita ada juga ni Hamadiyat kat sini. Hidroponik guys, semua hidroponik. Ni orkid. Okey guys, ni orkid hidroponik guys. Ni orkid hidroponik guys. Ni ada air ni guys. Ni ada air. Ni air rendam terus guys. Jadi kita letak ni, kalau tengok warna merah ni, kita letak kain. Bila basah kat bawah tu dia akan naik lah. Naik. Dia akan sentiasa basah lah. Dia punya background belakang tu kan. Dia punya sabut kelapa. Sabut kelapa dia pegang lagi lama lah air. Arang dia pegang sekejap je air. Satu lagi kalau nak bagi dia kontak, connect tu sampai dia naik atas, kita letak ni. Kita letak kita letak ni pigmos yang kering tu, bukan tanah tu, yang hitam tu, yang macam pigmos kering tu lah. Agak mahal sikit yang tu. Kita letak tu, dia akan cepat naik atas air tu. Alamak, okey ni guys. Kenapa saya beli pokok bunga teh ayam ni kan, nak letak kat sini? Sebab sekarang kita punya pokok, ni contoh pokok ni lah. Ni yang kena kulat putih ni kan. Tu. Habis mati guys. Kalau dekat dia kulat kat sini,
kat atas ni confirm mati. Kalau kulat kat sini confirm mati. Yang ni dia dah serang kat bawah guys. Tu batang dia dah jadi buruk guys. Ni dia serang bawah ni. Kalau dia serang bawah ni kan, dia akan mati seluruh lah pokok. Sebab ulat ni selagi dia tak pergi, pokok tu akan mati sebab dia hisap air. Sekarang musim panas, so ulat ni akan hisap air untuk menyelamatkan diri dia. Dihisap je sampai pokok ni kering. Yang tu orang kalau kulat ni orang potong buang tu. Okey, jadi kita beli ni lah. Ni racun organik. Rainbow Guard. Jadi guys, cat Thailand lah. Memang jadi. Kita bagi tu memang mati terus guys. Tak. Tu nak. Kita pupur je. Musim panas memang ulat ni akan ada lah. Bahayalah untuk pokok-pokok bunga kan. Sebab pokok bunga kan mahal. Kita beli apa semua. Lepas tu kena ulat pula mati kan. Okey, yang ni satu lagi. Kenapa saya beli pokok bunga murah ni kan. Bunga tak ayam ni kan. Bunga tak ayam ni standard lah. Harga dia dalam RM8 kan. Satu pasu kan. Dapat 2 pokok. Okey, yang ni untuk attract macam kumbar, macam pokok ulat-ulat lain lah. Kalau dia ulat daun ke kan, yang daun berlubang tu semua kan, dia akan pergi ke pokok ni. Sebab dia pokok ni sentiasa mudah berbunga lah. Lepas tu bunga dia besar. Bunga dia besar pula. Bunga dia terang kan, kontras dia terang. So ulat akan pergi ke pokok ni dululah. Jadi pokok ni kita akan sentiasa letak racun organik lah. Tapi sebenarnya untuk pokok bunga ni tak kisah pun letak racun yang kimia pun tak ada hal. Sebab kita bukan makan kan, kita tengok je, tengok bau kan. Okey, boleh je letak racun kimia lah. Tak payah racun organik. Untuk sayur-sayuran sajalah yang boleh letak racun organik kan, sebab kita nak makan. Okey guys, itu saja untuk hari ini guys. Alamak. Okey, assalamualaikum. Sekian. Terima kasih.